5 makanan haiwan eksotik ekstrim di Sabah. Amaran, video ini mungkin akan memberi sedikit ketidakselesaan kepada mereka yang tidak biasa dengan makanan ekstrim eksotik. Nombor 5 adalah tenggiling. Tenggiling ini berada jauh di dalam hutan yang tebal, merupakan haiwan liar yang susah untuk dijumpai, kecuali orang yang masuk di dalam dan memburu. Ada yang percaya bahawa tenggiling ini merupakan satu hidangan yang sangat unik dan dicari-cari dan juga mempunyai nilai perubatan. Namun begitu, pada tahun 2010 di Malaysia, tenggiling telah pun masuk di dalam senarai hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Jadi, untuk menangkap tenggiling apalagi masak, ia merupakan satu jenayah undang-undang. Nombor 4 adalah buaya. Buaya ni saya tidak tahu dia masuk dalam haiwan yang dilindungi kah atau macam mana. Tapi saya pernah pergi satu restoran yang menjual daging buaya. Dan oleh kerana saya teringin mau cuba, saya order buaya masak halia. Sedap juga rasa dia. Rasa dia macam ada rasa ikan-ikan, ayam begitu. Dia gabungan ikan, ayam. Tempat yang ketiga adalah monyet. Yang ini kalau nampak di FB kan selalu orang pergi mukbang-mukbang. Yang di bagian Afrika lah. Mungkin di bagian Afrika ini merupakan dorong punya makanan sehari-harian. Boleh nampak tuh di mangkuk kena gitu. Di Sabah ni pun ada juga. Saya pernah nampak orang makan. Tapi saya tidak tahu lah sama ada dia dibenarkan atau tidak. Ataupun ada jenis-jenis, ada ada yang boleh, ada yang tidak begitu. Atau macam mana. Nombor 2 adalah kucing hutan. Yang ini saya tidak tahu apa perbezaan yang hutan dengan yang di bandar tu. Tapi ada orang cakap yang di hutan tu boleh dimakan. Ya kah? Cuba kamu bagi info guys, bolehkah tidak? Dan nombor 1 ini agak famous, agak terkenal, iaitu haiwan tasu ataupun asu.